Apa main? Warnat. Warnat TV. Aku ketawa aku mesti bidin betul. Kau si topek betul. Wah. So, kita baru lepas dekat depan gate sekarang, tunggu boarding pukul 7.40. Sekarang pukul 7 5 minit. Tadi Aiman dah kena buang apa man? Minyak rambut. L'Oreal. Hair moisturizer. L'Oreal lah. Apa tu? Aku dah suruh dah dia pergi beli sebab sejam lagi ada masa sejam lagi dia tak nak. RM200 aku burn tu. Nanti kau boleh cut Kau nak cakap apa? tak sepatik bila 200. Dia memang bodoh. We are going to Bangkok guys. So kita akan turun di DMK Don Muang. Tak tahu lah aku sebut betul ke tak. As you can see, kita akan take off in few minutes. And perjalanan ambil masa 2 jam je kot. Masih tak boleh buat story sekarang sebab hari ni hari Khamis orang bekerja, so tak ramai viewers. Aku tak nak buat story lagi. Aku tunggu balik lo. Evil eye bro. Later something will happen ni. Thank you. Cannot lah. Daging-daging tak payah lah. Kita kena vegetarian lah kalau tempat tak halal. So now kita dah sampai di at Don Muang Airport. We are now going to take SRT Red Line. We are going to Mocha Museum something. Kita kena cari tu SRT Red Line. Dekat sana. 750 meter. So flight tadi dalam masa 2 jam. Was smooth. Sát này cái right thành thành bài khai bài. Just a normal day at airport. Come on, 7E. 7E. 7 Em apa ni? Roti je. Susu coklat tu. Meiji. Famous kan? Fish kan? Halal ada tu. Oh. Ini benda ni yang China sedap. Yalah. Macam ni. Halal. Apa? Halal lah. Pork. Di kadang pork ada halal. Tapi ni macam lagi sedap lah. Halal. Ambil yang cheese. Kau macam nak burger? Kau ambil dua-dua lah. Tak, aku ambil satu, kau ambil satu, nanti kita swap lah. Tak lah kau. Kau tak ada halal. Ham mana boleh? Ni Ham halal. kita dengan ham dia lain. Kau ambil apa? Boleh lah, burger juga. Bye. So I'm taking this. So kita sejuk lah menuju ke SRT Red Line sebab kita nak pergi ke Mocha Museum Art apa dah kita yang temporary. Tengoklah. So kita baru beli. Apa kau beli? Chocolate, ice chocolate. Fish burger. No, milk. Aku teh ice. Ice milk tea. Bijak. Pilihan yang bijak orang kan buat. SRT Red Line. Straight ke atas. Oh tu naik atas. Ni red line. Ha. Line ni macam KLIA Transit semua kan? Daripada airport kan. Aku tak minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kena buka ni pula. Man, tolong buka man. SRT Red Line. So hari ni akan pergi mall sajalah. And museum, lepas tu lunch, lepas tu pergi mall. Mungkin cari jersey. Bawa kan? Besar-besar tu boleh. Sorry lah video kali ni barai sikit sebab banyak benda aku pegang. 24 berapa kan? RM4 setengah tu. Ni kita tak beli lagi tau. Apa tu? Tiket semua kan? Tiket apa semua tak beli tau. Tiket museum ke apa. So kita gamble lah. Relax. Kita memang gamble kau lah. Kita jalan. Apa dia jadi? Kita dah sampai dekat train station Don Muang. Nak pergi ke Bangken. 4 station daripada sini. Ada satu saja. English. Don Muang, Bangken. Bangken macam mana? Kau 20, kau 20. Wah, very easy ya. Sekarang kita dah ada 2 coin. Berkoin. Harga 20 baht satu coin. 4 station 20 baht. Ni apa ni? Tak, apa nama dia? Kau band. Don Muang. Tak, nama tempat kita nak. Bangken. Bangken. Betul. Bangken ni. Tolong man. Kap. So 4 station je lah. Daripada sini dalam 2-3 ringgit. 20 baht dah. Bangsu. Oh ya. Mana map? Malah buka kat phone. Kena buka kat phone. Sama ada tu Bangsu ataupun Rangsit lah. Santuy. Kita Don Muang. Sekarang Don Muang. Yang kita nak pergi. Bangken. Mahala ke Bangsu lah. Betul, confirm. Ni Don Muang, Bangken. Ni Bangsu. Okay. Rangsit atas. Let's go. Stop at Bangken. Platform 3-4. Payah agak sebenarnya kalau bawa apa ni, luggage apa semua. Jadi serabut nak pegang banyak benda. Tu airport tadi, Don Muang. Mana Bangsu? Sampai. Mana? Macam mana nak tahu? Nak tanya polis tak? Tanya mana? Bangken. Ke arah Bangsu.
This one or this one? This one. This one. Thank you. Bismillah. Black pepper chicken stick. Kan? Ya. Takkan awal sangat dia. Tak juicy lah. Hijau hijau. Product placement. พัฒนาสินทรัพย์จำกัดในความอนุเคราะห์รับส่งไปยังศูนย์ Oh, Thailand. Sure awet not lady boy Station yang keempat. Dia cakap lah Bang Su. รถไฟกำลังจะถึงสถานีการเคหะ Kan. การเคหะ Sekarang kita dah sampai di stesen Bangken. Sebenarnya aku rasa museum yang kita nak pergi tu terberang je 0.5 km. Tapi bila check Grab dia sebab dia kena U-turn lah. Aku rasa yang tu. Yang tu. Tapi sebab ada highway kan, dia kena U-turn. So kena keluar dulu lah. Thank you. Exit kanan. Bahal lah. Seraba. Nak jalan lah? Tak tanya Tak, kau buat Google Maps kan? Kau buka Google Maps yang jalan kaki tu. Kalau gue tak boleh. Tak boleh. Preferably. So this is the highway lah. Ah, 20 minit. Oh takkan tak strong bro. Nakon Rasisima. Aku tak pakai apa-apa mikrofon ke apa. Jadi aku rasa orang mungkin tak dengar. Tak tahulah macam mana. Sila komen. Macam makin jauh jalan. Sana patutnya aku rasa. Mana? Sana. Turun sana. Betul lah sana kan. So kita pusing balik. Rupanya bukan seberang tapi sama je, tapi memang jauh sikit. Tapi sure ke jalan okey? Takut lalu highway dia bukan betul sangat. Oh ni Moka Bangang. Oh, tak pasal dia tadi. Salah. Besar. Macam Ilham Gallery. So kita kita nak pergi hotel tu. check in. Tak, Lunch dulu. tak maksudnya memang lunch kat mana? Dekat hotel ke apa? Kat area hotel lah. Kat Malaysia. Yes. Oh, Malaysia. Malaysia. Okay. Okay. Beware. Beware ke? Tak baik lah Iman. Beware. 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 Asal aku tak nampak tu lagi tau. Dia macam tahu kita nak datang semua panggil lah. Sebenarnya aku dah arrange untuk kau. Happy birthday Iman. Sawadikap. Sawadikap. One ticket. One ticket adult. Okay? 300 baht. Okay. Thank you. Kap. Oh. Just put here. Yes. No locker. We have only like that, but it's through Oh, okay, weekend okay. or locker. Just And put. we're not allowed to bring any tripod inside. Oh, Cannot put. This bag I can bring inside. Yeah, can. Yeah. Without a stick. No stick. Yes. Yes or no? No. 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 Okay. Dah. No stick. That's No. not allowed. Okay. Your English very good. Thank you. No camera allowed inside. We're allowed to take the camera. Oh, but just with no tripod. Yes, Okay, no okay, tripod, I no understand. flash, and no recording Oh, video. Tripod tak boleh bawa masuk dalam mocha. So, kali kedua masuk lupa bawa tiket. Thank you. Tak ramai orang. Kita je. Oh, dalam sekolah ini. Masuk toilet dia ada bidet. Uish, ini Wakanda. Ya, betul Wakanda. Suddenly can speak English. They will talk to each other. Ni Indon dia nombor. Oh, dia nama-nama tempat ke? Oh, iya betul. Japan. Indonesia. Ni aku rasa semangat ni tau. Dia punya spiritual punya tempat. Ya, ya. kan. Mesti ada Bali confirm. Ni, weh. Malaysia Indonesia. Ni babi kan? Banyak Indonesia. Papua. Bisa banyak ni. Nepal. Banyak semangat. Dia nanti kita exit tempat sama ke tak? Kalau
Kalau tak sempat sama, baik tengok dulu. Mangkonkan. Jakrawat. Ini semua Thailand ni. Siapa lah jaga malam-malam dah banyak macam ni. Dibuatnya macam trofi sah. Ya. Ingat kau masa sekolah ni apa yang panggil? Oh. Tahu yang ada. English tu kan? Tahu. Train midnight am dia tak? Minat tu. Dia lah. Semuanya tempat cantik lah. Ni bukan print lah. Memang lukis atas canvas. Ini macam tu, night at the museum. Kepala haiwan tu semua. Oh. Jahat. Ikan pipana. Black Panther. Ada dari orang kan. Raiva, The Last Breath. Raiva, The Moment of Decision Making. Huh? Last break. Banyak nak main. Oh ni ada tak? Now kita kat tempat gelap tapi kita pakai pure video. Wait, controller ini magic. Ni Muslim Ahmad. Living the War. Ni macam cerita Pimak je. Uish. Dia pukul je. Lawan yang kebau, kuda lawan kebau. Bad Omen. Ni? Tu bad romance bodoh. Guys, korang tengok ni guys. Oh, boleh lalu sini lah. Gelap ke? Boleh terang lah. They look so real. Can't tell the difference. Bateri dah nak habis. Aku lupa pula bawa extra bateri dekat sini. Ada dekat bag kat luar. Tapi aku paling suka gambar ni. Comel gila. Tengok ni. Macam Rohi. Oi, kau memang minat art ke? Budak-budak art. Ni siapa ni? Who's this? Are you my idol? Lumpuhkan Sanoh. Throw water, lumpuhkan Sanoh. Origin of peace. Lumpuhkan Sanoh tu nama painter ke? Nama tu nama painter. Aku ingat nama lukisan. Ni nama pelukis. Nama pelukis. Nama pelukis ada nama ni. Tak ada. Yang bawah tu nama lukisan. Can we put this in bonnet? ท้ายต้องให้ไหนครับ อันนี้ก็ได้ Oh, โอเคง่ายดี just put in front and we sit at the back. Okay, thank you sir. Okay, thank you. ครับ ครับกลับรถล่างนะครับผม So now kita pergi nak cari lunch Farida Fartoni. Kita nak makan tom yum pad thai mango apa dah. You can speak English? No. Oh, Thai. English นิดหน่อย I can speak Thai. Yup, kap. Where are you going Farida, Fartoni. we want hotel. Group at Siam. Nearby, right? Tak faham. Wait, I don't know. I Google. Google Translate. Where you from Malaysia. Wrong rhyme. Hotel. Sound. โรงแรมโรงแรม Wrong rhyme. But now we eat first. ฮะ Kin, right? Kin. Eat. Nyam. Nyam. What ยำ Yeah. ต้มยำ Yeah. Tom yum. Eat tom yum. We love tom yum. Ya, tom yum. We want tom yum. ต้มยำกุ้ง Yeah, Tom yum kun. Sekarang pukul 12.30. Baru pukul 12.30 lah. Sekarang pukul 12.30. Gagak sampai pukul 1 kat Farida Fartoni. So kita akan lunch dulu dan baru check in. Check in patutnya pukul 3 tapi kita akan try lah request untuk check in awal. So kita baru drop depan Amazon Cafe. Kita nak pergi Farida Fartoni. Ui. Yang buat construction. Jatuh 80 baht. 80 baht je. RM8, RM10 lah biasa. Standard tom yum. Kedai tom yum.
184 berapa? RM20 lah. Boleh cakap Melayu. Cakap. Tengok menu dah. Bege boh. Ni bayar duit Thai lah. Bayar duit Thai. Makan apa? Makan apa? Apa best? Apa best? Tom yum mesti. Kita beli nasi dengan tom yum. Teh obeng cadem yen, betul? Cadem yen. Teh beng cadem yen. Chai yen. Chai yen. Chai yen 1, cadem yen 1. Ais kosong 2. Dan nóng chai bao 2. Makan apa sedap? Tom yum. Tom yum apa? Tom yum ada banyak ke? Tom yum seafood. Buat dua orang makan jadilah. On. Luar makan. Nasi putih 2. Nasi putih 2. Telur dadah. Telur dadah, betul. Daging bau garlic ada. Oh, garlic ulo. Rusuk kambing goreng ada. Oh. Tung jeruk tepung. Ni. Ni. Apa tu? Udang. Udang apa? Udang telur tepung. Kecil je lah. So Farida Fatoni ni halal lah. Banyak masakan local food. Owner pula boleh cakap Melayu. So okey lah. So korang datang. Sedap lah. Sedap guys. Okay. So kita baru lepas makan di Farida Fatoni. Oh ni roti ni. Tapi kat sini ramai Melayu, Thailand Muslim. Okey dah. Ramai Muslim. Kat sini lorong ni banyak ramai Muslim lah. So senang cari kedai makan halal. Tengok tu ada bangunan Upin. Travis. Baik dah Travis. Jom man. Cakap dia. Kau patut kita cross kat mana tu? Sebab ni ada construction. Tengok. Apalah, jalan besar tu tadi lepas borak-borak dengan ada orang uncle ni. Dia janganlah tunjuk. Buat macam dia orang tak tahu. Pada depan dia. Dulu kita orang ingat tu 2 orang anak dia. Rupanya lucu-lucunya. Seorang belajar kat Korea University, belajar CS. Seorang lagi doktor bedah. Anak-anak semua engineer. Padu siap. Betul lah man. So nak balik, bukan balik, nak check in hotel. Patutnya check in pukul 3. Sekarang pukul berapa? 2.30 baru. Alang-alang jalan kaki ni. Jauh pula tu. Bahagian sebelah ada construction buat train kot. Bapak jam siap bila ada Tesla aku tengok. Tesla man? Bukan lah. Tesla tu dia collect dengan lampu. Display printing. Ni durian RM10 je. Aku rasa tu lah, bukan lah? Bukan. Tak, ini yang pendek ni. Tabu yang ada hijau-hijau pokok tu. Bukan? Jauh lagi? Jadi kita kena ke kiri ni. Oh betul lah kalau kita tengok Google kan. Kan? Dia ada hijau-hijau tu kan? Ke Google tu terambil gambar sebelah? Ada masjid. Ngam. Ada Grove at Siam. So kita dah sampai. Guys, kita dah sampai dekat Selama 40 minit berjalan kaki. 40 hari. 40 hari. Tak boleh. Boleh cakap. Okay guys, kita dah sampai. Okay, may I have your passport, please? Passport yes. Both? Or one only? Two. So ni sikit jalan-jalan. Hotel kita. Okay lah, not bad lah. Check toiletnya gang. Toiletnya ada bidet, nasib baik. Ya. Situ lah. Kalau atas ada, berlari habis kat sini. Yes. Alhamdulillah betul lah. Okay. Tak payah. Passport number. Registration book number, passport number. Alamak. Done. Third floor. Tak, apa lagi tak tekan? Dah lah babi aku tekan dah tadi. Oh, cut. Medai. Dah. 304 left. Sampai now pintu. Dah dia boleh buka. Ya, mantap. Cakap medai. Yang main lompat lagi. Oh ni lagi panjang ni. Oh man. Hai. Ada pula atas kepala memang iya lah. Cabut kat sini. Sedap.
So kita baru lepas mandi and letak barang-barang kat hotel. Now kita nak pergi BTS Ratchathani Station and on the way ke Siam sebab kita nak pergi mall tu lah, Siam Square. Cari barang gentlewoman. And aku nak cari jersey dekat Ari Football dekat Siam Square. Berdekatan lah. So daripada hotel nak ke Sevi, oh dekat sebaris je. And 7 minit je. Mak akan hari-hari breakfast burger. Kanan. Ni orang bawa balik sekolah kan. So daripada hotel nak ke Ratchathani BTS station tu 550 meter. Dekat je. So senang lah. Dekat Bangkok ni boleh naik train je lah. Kalau naik Bolt tu memang murah juga. Tapi yelah jam. Jam teruk. Betul. Lagi teruk KL ke lagi teruk sini? Bangkok lagi teruk. Medai. So kau rasa hotel tadi macam mana? Kau rasa berbalik bayar 130 untuk 2 malam. 2 malam? Ya 2 malam 130. Murah. Aku rasa okey je tapi cuma rasa sempit lah. Sebab kita berdua ni okey je. So harga tu memang cukup selesa, lawa pun lawa pada. Lawa bersih. Toilet pun bersih. Okey, aku tak kisah. Lepas tu ada pipe pula. Senang nak pegang. Kita selamba jalan tengah jalan. So sekarang dah start mula nak hujan. Dah rasa lah nitik-nitik tu. Orang pun dah ready. Mana? Candol. Dah start lebat lah. So itulah Ratchathani dah. BTS Ratchathani. Pelakon Con Artis kan? Japanese restoran. Aku ingat kelab tadi. So sekarang tengah peak hour lah. Orang balik kerja, balik sekolah apa semua. Habis sekolah bising. Kau harap hotel tu tak bising lah. Aku rasa tak bising sebab bukan jalan besar. Bawah tu bukan jalan besar. One thing aku suka vlog dekat luar outside of Malaysia kan. Sebab diorang tak kisah. Bukan tak kisah sebab diorang tak faham. So aku tak ada rasa macam ni ke spoiler effect. Like diorang, you know what I'm saying? There's a fact. Class, are you with me? Weh, mengah agak. Dah tua ni. Nak buat video je. We are going to Siam from Ratchathani. So kena pergi arah KH. Berapa baik ni? 17. Pakai tersenggol lah boleh lah. Try. Never try, never know. English. Nak bayar sendiri ke apa? So total 17 part dalam RM2. Okey lah, satu station RM2. Tapi macam mahal lah. So kita dah dapat KTP. Bye. 2KH. Kap. Naik atas. Mari. Oh, ke sana ke? Oh, sorry. Tak ada. Beg jaga. Ramai gila orang. Tak, yo. Very. Oh, ni Siam Paragon. Siam Paragon tu macam dia paling luxury lah. Kita tak pergi ni lah. Tak ada apa nak beli. Apa? Dia macam ibarat TRS lah. Baris. Relax lah juga KL. Sorry, dah terbiasa. Exit 4 for Siam Square 1. Hello? Siam Square. Yes, Siam- Siam Square and go down. Go down. Go. Level. Down. Downstairs je, downstairs. Dia level berapa? Oh, ini center point bawah. So now kita tengah cari aku rasa ni bukan lah. Aku rasa ni turun lah. Ni kira center point lah. Bawah kot. Keluar balik. Bodoh juga Saya- sama. Dia sebab aku tengok kedai tu, dia macam bukan dalam mall, dia macam kios-kios sebelah luar. Ya. Bukan kios, maksudnya Macam tadi tu macam dia macam ni tapi tak ada ni, Ah. kosong. Macam taman je tu. ni. Oh ni kat dunia lain. Oh panas. Dunia lain Singapura kita. Nico and apa? Nico and Echo. Di mana mana ni dot. So kita dah jumpa gentlewoman je. Dengan tangga. Tangga dia jahat ke? Ingat nak naik Tumpak Sewu.
Marilah kita sambung pencarian dia. Dekat. Record video. Oh, sorry. But you can. So baru lepas shopping jersey local, aku beli yang this one. This one, black pearl. Bisa dah tarik lagi yang. Ni kan nak buat nak bagi member tapi itulah. Oh, tak beli ya? Dah tak ada saya. Bal aku sebenarnya nak beli Boleh. ni untuk kau bal. Boleh, tarik. Nampak? Untuk tarik. Tarik lepas dia. Aduh. Rasa gelak kan? Saya kau Eh, lah. Ini lawa sebenarnya tapi kain dia nipis sangat. Tak kena dengan Tak, harga. lepas tu aku tak suka collar bulat. Tak kena dengan harga pun 1290 tapi kain Collar bulat. lawa tu lawa. Ni biji pantum. Ini anak Fandi Ahmad. Bukan gila. Bodoh biji pantum dia ada ke Faham asal? gila. Zaman-zaman Ya bodoh. Gila. Tak kalau 40 baht. Bodoh tak ada 40 baht RM4 saya. Nampak lah. Hah? Murah sikit. Sorry lah tak biasa. Mana? Perampau dah. Yang mana bodoh kabur. Malah aku pun kak. Jauh. Saya spot mic je. Dalam orang rasa. Ni. Kita mana? Depan lagi. So sekarang kita tengah cari makan lah untuk dinner. Dah cari dah pun. Kita ambil cheese kebab 2, one for me and one for Aiman. Cawal kan ni.